My income was zero. I started zero lagi sekali. Oh, how do you do that? Actually, so many people bila dah sampai ke tahap zero tu, nak bangkit semula tu susah. Ya Allah, susah memang. Cuma Sheila kongsi sebab sekarang ni ramai kat Cahaya yang sedang menonton ni dalam takut situ. Kategori tu Ya, dan mereka tengah cari apa yang boleh menyebabkan yang the push factor. Akak tahu tak, daripada saya mula perjalanan hidup daripada 18 tahun lepas form 5, I started working because kita ni tak ada means nak pergi college ke, nak pergi university ke. So bila you ada family yang can't afford lah, mesti ramai orang kat luar macam tu juga. Okay, so basically that was your background. You tak boleh cakap kat diri you, sebab family I tak mampu nak hantar I pergi university, I tak boleh nak belajar, I tak boleh berjaya. Kita tak boleh fikir macam tu. Not an excuse. Yes, sebab rezeki ni kita tak tahu di mana. Cuma satu je, sama ada rajin ataupun malas. Sama ada nak buat keputusan nak berjaya ataupun tak nak buat keputusan nak berjaya. Tu je, simple. Totally agree.